ini kita akan mengadakan syuting yang istimewa. Sekarang ni berada di Cameron Highland. Petang tadi melawat incinerator di Cameron Highland. Ini bagi memberikan pendedahan kepada ahli-ahli lembaga SW Corp tentang tata cara pengurusan incinerator dan juga masalah-masalah yang dihadapi bagi memastikan pelaksanaan incinerator berada dalam tahap yang terbaik. Dan pada malam ini, SW Corp bersama dengan ahli-ahli lembaga berada di Persiaran Camellia, Tanah Rata bagi menjalankan aktiviti plogging. Di sini didapati dari segi pengurusan sampah berjalan dengan begitu baik sekali. Walau bagaimanapun terdapat segelintir masyarakat, terutamanya maybe pelancong juga yang tidak begitu fokus kepada kebersihan. Didapati terdapat juga sampah-sampah kecil yang dibuang merata-rata sebenarnya. Dan ini sebenarnya sedikit sebanyak telah mencacatkan pemandangan di Cameron Highland ini. Alangkah baiknya kalau penduduk tempatan bersama dengan pengunjung sama-sama menjaga kebersihan di Cameron Highland ini.